Okey, nombor 4, Raja dia menggunakan 2 batang pokok. Okey, pokok P. Pokok P 108. Pokok Q 2 dekad. Nyatakan usia pokok P dalam abad dan tahun. Okey, maksud kita faham berapa tahun supaya dia layak nama dia bertukar menjadi 1 abad. So, jawapannya 100 tahun. Jadi kalau tengok P ini ialah 108. Maknanya dah lebih daripada 100. Maknanya layaklah dia dapat 1 abad. So bakinya tahun. So 108 tolak 100 bakinya 8. Jadi jawapannya 8 tahun. Itu aja. Okey, seterusnya. Tentu tukarkan usia pokok Q dalam dekad. Sama juga ceritanya, awak kena faham berapa tahun supaya dia layak jadi perkataan 1 dekad. So, jawapannya ialah 10 tahun. Jadi dia kata 2 dekad. Jadi maknanya sini ialah 20 tahun. Jadi usia Q ialah 20 tahun. Itu saja.